Ni yang banyak yang kita terlibat pada hari ni, iaitu dosa dengan orang lain. Kita hari ni tuan-tuan, kita ada dalam perasaan kita iri hati, cemburu, dengki. Hati yang sejahtera minta dengan Allah. Banyak berpuluh-puluh doa Nabi ajak untuk minta hati qalban saliman. Ini antara doa yang Nabi ajak. Wahai Allah, aku pohon kepada kamu hati yang sejahtera. Walisanan sadiqa, lidah yang bertutur perkara jujur sahaja. Ini sifat lelaki ahli syurga ni. Kata lelaki ahli syurga ini, dalam hati dia tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan benci, tak ada perasaan hasad dengan orang lain. Yang tu je, dia kata aku tak apa. Aku tengok macam mana pun orang dapat. Dia pakai baju baru ke, dia dapat anugerah apa ke, dia dapat duit banyak mana, dia kata biasa. Itu hak dia, Allah bagi dekat dia. Sikit dia tak kisah, sikit dia tak benci, sikit dia tak dendam, sikit dia tak cemburu dengan orang lain. Lidah dia hanya bertutur benda yang betul, tak pernah sentuh hak orang, dan hati dia tak pernah dengki, dendam, cemburu dengan orang lain. Ini kunci dia, lelaki ahli syurga.